semua para hadirin, tuan-puan yang cantik manis dan kacak bergaya. Sementara jarum jam menunjukkan pukul 5 petang, sama-sama kita tunggu rakan-rakan yang lain yang sudah berdaftar untuk masuk ke ruangan Zoom ini. Acara perkongsian kita pada petang ini akan bermula tepat pada pukul 5 petang. Tuan-puan dijemput memperkenalkan diri di ruangan chat dan cuba maklumkan ini sesi Sunday sharing yang keberapa pernah tuan-puan hadiri. Sebelum memulakan sesi kita pada petang ini, di sini ada sedikit makluman. Di sepanjang program berjalan, diminta jasa baik tuan-puan untuk mute mikrofon supaya tidak mengganggu sesi presentation sebentar lagi. Tuan-puan juga digalakkan untuk on camera dan menggunakan background cantik yang telah disediakan oleh pihak komiti. Sekiranya ada sebarang persoalan berkaitan topik yang akan dikongsikan sebentar saja lagi, tuan-puan amat digalakkan untuk bertanya dengan menulis di ruangan chat. InsyaAllah soalan-soalan yang diajukan akan dijawab oleh speaker khas di hujung majlis ini nanti. Baiklah, sebelum kita meneruskan acara pada petang ini, dipersilakan TKL Tab untuk memainkan VT lagu TKL Bersatu sebagai pembuka semangat kita semua. Dengan penuh hormat, majlis mempersilakan. Kami bersatu, kuat bersama. Publiko kita, empayar kita. Dalam nikmat emas, kilauan cerah. Impian kita semuanya nyata. Kalau pas semangat penuh tenaga, dalam pasukan PKL kita bangga. Berjalan serentak melangkah maju, sertailah kami bersama selalu. Jom sertai kami, impian jadi realiti. Kejayaan di sisi, kita bersama lagi. Emas dan cita-cita selari, setiap langkah penuh motivasi. Bersama kami melangkah jauh, impian kita kuat, kukuh. Sertai kami dengan semangat, impian emas sungguh kuat. Kita bisa bersama, jom sertai kami semua. Jom sertai kami demi impian jadi realiti. Kejayaan di sisi, kita bersama lagi. Emas dan cita-cita selari, setiap langkah penuh motivasi. Bersama kami melangkah jauh, impian kita kuat, kukuh. Sertai kami dengan semangat, impian emas sungguh kuat. Kita bisa bersama, jom sertai kami semua. Jom sertai kami demi impian jadi realiti. Kejayaan di sisi, kita bersama lagi. Tuan-puan, sekarang masa sudah menunjukkan tepat jam 5 petang. Saya akan mulakan majlis ilmu ini dengan bacaan ulmu kitab Al-Fatihah. Semoga setiap inci ilmu yang disampaikan kelak membawa manfaat berpanjangan kepada kita semua. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin.
Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pembuka bicara majlis, saya ingin memperkenalkan diri saya selebih dahulu selaku MC anda pada hari ini. Saya Zunaida Ahmad, berstatus Master Dealer dengan PG Code PG00640865. Introducer saya adalah Puan Jarnah Zakaria dan saya merupakan salah seorang anak didik di kalangan 130,000 penyimpan emas dalam TKL Empire. Terima kasih saya ucapkan kepada yang berusaha tanpa lelah, Five Star Diamond FMD Puan Malia Ramli, Barisan FMD dan semua rakan komiti yang menjayakan majlis ini. Setinggi-tinggi tahniah saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sanggup mengorbankan masa pada petang hari Ahad ini. Tuan-puan, memilih untuk menghadirkan diri dalam majlis ilmu pada petang Ahad begini adalah satu cabaran sebenarnya. Namun, ini membuktikan tuan-puan serius mahu mengetahui mengenai rahsia ilmu keuangan mahal dengan mahar percuma dan bagaimana untuk meningkatkan potensi keuangan tuan-puan melalui simpanan emas. Tahniah saya ucapkan. Selamat datang sekali lagi ke Majlis Ilmu Sunday Sharing, urus keuangan dengan emas. Anjuran TKL Empire yang disusun khusus untuk anak-anak didik serta bakal anak-anak didik Puan Malia Ramli, Champion of the Champion di Public Gold. Alhamdulillah, semakin ramai yang sudah mengambil tindakan untuk mulakan langkah pertama dengan membuat simpanan paksa. Mungkin tuan-puan juga adalah sebahagian daripada mereka. Tahniah saya ucapkan. Ada dua sebab kebiasaannya orang tidak menabung. Pertama, sebab tak ada ilmu yang betul. Dan kedua, sebab tidak ada wang atau kemampuan. Baiklah, sebelum meneruskan majlis ilmu dan menyerahkan pentas ini kepada puan speaker kita pada petang ini, saya ingin kongsikan sedikit biografi beliau. Speaker kita ini diberi nama Puan Auni Ismail, bekerja sebagai HR Executive. Kini berstatus founder master dealer dengan Empire seramai 940 orang. Beliau akan berkongsi pengalaman dan bagaimana beliau mampu memperbaiki semula keuangan beliau dengan simpanan emas di Public Gold. Maka, dengan ini saya dengan rasa sukacitanya menjemput dan menyerahkan pentas maya ini kepada Puan Auni Ismail untuk membongkar rahsia simpanan emas nak kaya 1000 daya. Dengan ini, majlis mempersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Puan Moderator, Puan Zunaida Ahmad. Sebelum tu saya nak kongsikan dulu slide. Okey, sekejap ya. Okey. Terima kasih terutama buat yang utama Puan Moderator, Puan Zunaida yang saya hormati, yang saya kasihi. Bonda Puan Malia Ramli yang saya hormati, barisan komiti Sunday Sharing pada hari ini. Rakan-rakan dealer, master dealer, founder master dealer, tuan-tuan, perempuan, penyimpan emas sekalian. Jadi tuan-tuan, hari ini giliran saya untuk berkongsi berkenaan dengan ilmu kewangan dan potensi pendapatan bersama penduduk. Seperti dikenalkan tadi, nama saya Auni Nail Ismail. Saya merupakan founder master dealer dalam TKL Empire. Dan tuan-tuan juga boleh follow dalam social media saya ini untuk kenalan lebih rapat lagi. Okey, sedikit pengenalan tentang diri saya.
Bagaimana saya bermula kenal Public Gold adalah pada tahun 2018 di mana saya mengikuti figura wanita hebat Puan Malia Ramli yang membawa ilmu tentang women empowerment perempuan. Bermula dari situ saya follow rapat Puan Malia perempuan dan pada tahun 2019 Puan Malia ini mula aktif berkongsi masalah manfaat simpanan emas dan daripada situlah saya bermula mendaftar sebagai penyimpan emas dalam bimbingan Puan Malia. Dan pada tahun 2021 Ogos, saya upgrade daripada penyimpan emas kepada priority dealer dan Alhamdulillah pada November yang lepas tahun 2024, saya telah menjadi salah seorang founder master dealer dalam PKL Empire. Dan seterusnya tuan-tuan, dalam Majlis Ilmu hari ini, saya nak bertanya dengan tuan-tuan. Tuan-tuan sekarang berada dalam golongan yang mana? Okey. Tak payah tanya, tak payah jawab. Tuan-tuan hanya perlu jawab dalam hati. Adakah tuan-tuan berada dalam golongan yang pertama, golongan 1, sudah lama bekerja tetapi masih tiada simpanan? Ataupun tuan-tuan berada dalam golongan kedua, dah ada simpanan 10%. Cukuplah katanya kan? Ataupun tuan-tuan dalam golongan 3, ada duit tapi tak tahu nak letak ke mana. Ada duit tapi tak tahu platform apa yang boleh mengembangkan kekayaan dan dengan risiko yang kecil. Jadi di sini pada majlis ilmu kita Sunday sharing pada hari ini, saya akan kongsikan dengan tuan-tuan mana tempat yang terbaik untuk tuan-tuan simpan dengan risiko yang kecil. Okey? Yang pertama tuan-tuan, apa yang tuan-tuan perlu faham situasi yang berlaku di negara kita ini. Okey? Ini antara situasi yang berlaku yang tuan-tuan mungkin sebahagian ada yang ambil tahu, yang dah nak bersara mungkin ambil tahu. Tapi bagi yang mungkin usia 20-an, 30-an yang rasa lambat lagi tak bersara, dia tak cadang tentang ilmu tentang perkara yang sedang berlaku. Salah satunya adalah majoriti rakyat Malaysia tiada tabung kecemasan walaupun RM1,000. Ini sangat kritikal tuan-tuan sebab tanpa dana kecemasan, bila berlaku kecemasan, macam mana kita nak uruskan kita punya kecemasan itu. Yang kedua, simpanan. PWSP juga mengeluarkan kenyataan simpanan 2 juta akhirnya murah daripada RM10,000. Ini kesan atau akibat daripada pengeluaran PWSP lepaslah. Kan ada yang boleh keluarkan air sari, air sinar dan sebagainya. Dan kemana duit itu pergi? Yang mungkin buat bisnes, yang dah berkembang bisnes, itu bagus. Tetapi yang keluarkan duit, tapi ini telah hangus tengah lebur, macam mana dia nak gunakan cukup dana pencen persaraan di masa depan. Dan yang ketiga, PWSP juga menyatakan pencaranya menghabiskan 3 tahun, sekurang-kurangnya 3 tahun, dana RM700,000 dan terpaksa bekerja selepas itu. Bermakna apa tuan-tuan? Kalaulah pencen ataupun bersara pada umur 55 tahun, RM700,000 ataupun dana persaraan yang disimpan selama bekerja 20 tahun, 30 tahun, habis selama 3 tahun, yang pada umur 58, 59 dah terpaksa bekerja. Ada pula yang lebih teruk, salahkan anak sebab anak tak bagi duit. Jadi tuan-tuan, ini adalah perkara yang merisaukan dan sedang berlaku di negara kita. Okey? Dan seterusnya, isu ekonomi Malaysia. Okey? Yang pertama, tuan-tuan dapat lihat bersara putih mata, wang pelaburan 4.7 juta lesap. Ini menunjukkan apa tuan-tuan? Ini menunjukkan yang rakyat kita, rakyat Malaysia ni mudah terjebak untuk perkara baru yang nampak cepat kaya, tetapi risiko yang tinggi untuk lebih. Okey. Kali ini kita kena bendung tuan-tuan, terutamanya kepada perempuan yang mana mak ataupun ayah, kepada pakcik-pakcik yang mana dah nak sampai umur pencen. Mereka ini mulalah akan cari telefon macam mana makan duit apa. Macam mana daripada RM500,000 nak jadi RM600,000, RM700,000 dalam masa yang singkat. Jadi sebagai perempuan yang ada majlis ilmu hari ini, tuan-tuan bertanggungjawab untuk menyampaikan semula ilmu ini kepada orang sekeliling, kepada orang terdekat supaya mereka tak terlibat dengan isu-isu begini. Okay? Dan ada lagi banyak sekali isu yang berkenaan dengan tiada simpanan. Akhirnya ramai terpaksa bekerja selepas bersara dan benda perkara ini masih berlaku lagi. Jadi ambillah iktibar daripada apa yang berlaku kepada keluarga orang lain. Mudah-mudahan tuan-tuan sampaikan info supaya tidak berlaku ke keluarga tuan-tuan.
Okey. Seterusnya tuan-puan, isu tiada simpanan ataupun tabung kecemasan menyebabkan separuh pendeposit tabung haji menolak tawaran haji kerana tiada simpanan. Tuan-puan, dah sampai waktu pergi haji, kena panggil tetapi simpanan tak cukup, macam mana nak pergi haji? Pergi mana duit simpanan tabung haji ni? Nak pergi haji tapi tak ada simpanan. Ataupun duit simpanan yang dikeluarkan sebelum ini untuk urusan seperti anak kahwin lah kan, anak pinjam dulu nak buat bisnes. Jadi perkara-perkara ini menyebabkan kewangan keluarga, tabung kecemasan itu semua habis, hilang. Okay? Seterusnya tuan-puan, pergi kepada isu ekonomi dunia. Konflik luar negara dan perubahan dasar sebuah negara menyebabkan isu ekonomi dan seterusnya memberi kesan kewangan yang tidak menentu kepada ekonomi dunia. Kalau sekarang kita nampak harga emas naik terlalu tinggi, itu menandakan bahawasanya duit ataupun nilai mata wang kita semakin susut, tuan-puan. Itulah sebabnya kita perlu menyimpan emas kerana emas adalah logam penyimpan nilai yang terbaik. Okey. Saya nak kongsikan dengan tuan-tuan perbandingan antara kita simpan di KWSP dengan simpan dalam bentuk emas. Okey, boleh dilihat di situ tuan-tuan, di poster sebelah kiri itu, likuidin KWSP bagi tahun 2024 tahun lepas adalah pada kadar 6.3% dan kenaikan harga emas untuk tahun 2024 adalah sekitar 22%. Jadi tuan-tuan, kita nampak kat sini dua-dua yang adalah kita sepakat buat simpanan. Maaf Puan Auni, Ya. boleh kuatkan suara sikit? Okey, boleh. Okey, terima kasih Puan Junaida. Okey. Saya mulakan semula. Di sini dalam poster ini tuan-puan boleh nampak simpanan perbandingan antara simpanan di KWSP dengan simpanan di dalam bentuk emas. Dividen KWSP bagi tahun 2024 tuan-puan adalah pada kadar 6.3%, sedangkan kenaikan harga emas untuk tahun 2024 adalah pada kadar 22%. Jadi kalau tuan-puan tanya diri sendiri, tuan-puan nak simpan di mana? Adakah nak simpan banyak-banyak di KWSP ataupun tuan-puan nak maksimumkan keuntungan simpanan tuan-puan? Tuan-puan boleh simpan dalam bentuk emas. Ya? Jadi daripada sini tuan-puan dah boleh nilaikan lah. Sebahagian simpan di KWSP boleh beri keuntungan yang di situ, ada tak, ataupun tuan-puan nak tukarkan simpanan ataupun dana persaraan tuan-puan kepada bentuk emas. Okey. Dan di sini kita lihat situasi terkini bagi tahun 2025 tuan-puan yang sekarang berlaku, yang kalau sekiranya tuan-puan tukarkan RM100,000 pada Januari lepas kepada bentuk emas, hari ini nilai emas tuan-puan telah bernilai RM132,000, yang mana bersamaan dengan kenaikan 32% dalam masa 9 bulan sahaja. Saya ulang, siapa yang tukarkan RM100,000 kepada bentuk emas pada Januari yang lepas, sekarang September ini keuntungan tuan-puan adalah sekitar 32%, ataupun nilai kekayaan tuan-puan telah naik dari RM100,000 kepada RM132,000. Nampak tak bagaimana emas ini boleh mengekalkan nilai berbanding sekiranya kita simpan dalam bentuk wang tunai. Okey? Dan persoalannya, kenapa saya pilih public gold? Kenapa saya pilih untuk simpan emas dalam public gold? Ada banyak kelebihan yang public gold ada, tapi tak ada dalam syarikat lain tuan-puan. Okay? Kriteria ini penting untuk kita memilih syarikat apa yang kita nak, syarikat apa yang kita nak berurusan. Okay? Ada syarikat mungkin jual emas murah, tapi bila kita nak jual semula kepada mereka, mereka tak terima. Okay? Ada syarikat mungkin kita beli murah, tetapi bila nak keluarkan perlu borba yang besar. 100 gram baru boleh keluarkan emas fizikal. Tetapi tidak pada public gold. Public gold, harga per gram rendah. Dia bukan terendah tuan-puan, harga per gram dia rendah, tetapi bukanlah harga terendah. Yang kedua, susut nilai public gold maksimum 9% sahaja tuan-puan. Sangat-sangat rendah. Dan yang ketiga, public gold ada banyak cawangan yang memudahkan untuk kita berurusan. Ambil emas, nak jual emas, boleh pergi mana-mana cawangan yang terdekat dengan tuan-puan. Dan banyak lagi kriteria, dan yang paling penting, public gold ada emas fizikal dan public gold ada sijil kepatuhan syariah yang diperbaharui setiap bulan.
Ini antara kriteria yang tuan-puan perlu ambil tahu sebelum tuan-puan mulakan simpanan emas. Seterusnya, kaedah, ada 4 kaedah belian emas di public gold. Okey. Yang pertama, belian melalui SDX ataupun online banking. Yang kedua, tuan-puan juga boleh buat belian melalui auto debit. Yang ketiga, boleh buat belian melalui full payment ataupun yang keempat, boleh buat belian melalui PPP. Tetapi tuan-puan, untuk konsisten, tuan-puan tak terlupa untuk menyimpan, tuan-puan takut terguna duit, tuan-puan boleh buat simpanan melalui auto debit. Bila kita set auto debit tuan-puan, tuan-puan boleh set berapa berapa bila tarikh dan berapa lama tuan nak buat penolakan. Daripada situ kita akan konsisten menyimpan, gram emas juga bertambah dan tuan-puan juga berpeluang untuk menang cabutan bertuah 10 gram gold bar daripada public gold. Kita memang nak menyimpan setiap bulan kan? Dan kita boleh dapat gold bar percuma daripada public gold. Okey? Jadi, jangan lepaskan peluang untuk dapat hadiah ini tuan-puan sebab public gold setakat ni dah 2-3 tahun ni memang konsisten sahaja bagi 10 gram kepada penyimpan emas yang konsisten. Buat melalui auto debit. Seterusnya tuan-puan, matlamat dan manfaat simpanan emas. Kenapa saya kena simpan emas? Apa yang saya boleh dapat melalui simpanan emas? Banyak tuan-puan. Okey, antaranya dengan 100 gram, tuan-puan boleh buat dana pendidikan bagi seorang anak. Dengan 100 gram, boleh buat deposit beli sebuah rumah. Untuk perdana perkahwinan, boleh simpan dalam 50 gram, 100 gram untuk perkahwinan yang mewah. Okey, ataupun tuan-puan adalah business owner, tuan-puan orang berniaga, tuan-puan nak simpan dalam bentuk emas untuk kembangkan bisnes, untuk buat modal rolling bisnes, juga boleh simpan dalam bentuk emas. Dan ramai juga orang yang simpan emas untuk tunang haji dan umrah. Jadi, banyak manfaat yang kita boleh melalui simpanan emas dan saya yakin tuan-puan juga banyak manfaat, banyak matlamat yang tuan-puan nak capai. Kalau tuan-puan nak cepat capai matlamat dan impian tuan-puan, saya syorkan tuan-puan simpan dalam bentuk emas. Sebab bila kita simpan dalam bentuk emas, simpanan kita tak mudah bocor dan yang paling penting, nilai dia tak dimakan inflasi. Okey? Itu sahaja untuk part pertama ni tuan-puan. Saya serahkan kepada puan moderator untuk selanjutnya. Terima kasih. Wow, perkongsian pengalaman yang sangat menarik daripada puan speaker kita. Tuan-puan, dah dapat sedikit kefahaman tentang mengapa perlu simpan emas. Cuba tuan-puan respon dapat di ruangan komen. Inflasi itu sangatlah benar, tuan-puan. Malah semakin membimbangkan jika kita tidak mengambil tindakan untuk selamatkan mata wang kita daripada hilang nilai kuasa beli dan merasakan gaji semakin tidak mencukupi. Baiklah, tuan-puan, seterusnya untuk sesi experience sharing. Pada minggu ini, majlis hadirkan seorang wanita anggun yang merupakan seorang eksekutif di syarikat swasta yang terletak di Batu Pahat, Johor untuk berkongsi pengalaman peribadi beliau sebagai penyimpan emas di Public Gold bersama rangkaian TKL Empire. Beliau adalah Puan Nur Sazwana binti Muhammad Amin. Dengan ini, majlis mempersilakan. Okey, terima kasih Puan Moderator iaitu Puan Zunaida Ahmad. Okey, yang saya hormati Bonda Marlia Ramli. Yang saya kasihi upline saya iaitu speaker pada hari ini Puan Oni Laili. Okey, dan juga sibling penyimpan emas dan rakan-rakan sekalian. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Nur Sazwana binti Muhammad Amin. Saya PG kod saya PG00 8185050. Okay, so kat sini saya akan sharing experience saya selama menyimpan di Public Gold. Okay, saya mula menyimpan di Public Gold bermula pada 1 Julai 2022. Okay, yang mana pada ketika itu harga 1 gram emas bernilai RM270. Okay, tapi kalau kita dengar sekarang harga sangat murah. Okay, 270 murahlah berbanding hari ini iaitu harga RM554. Tapi pada ketika itu 270 bagi saya mahal lah. Okay? Sebab kita masih belum faham tentang penyimpanan emas ini. Okay? Penyimpanan emas ini dalam masa panjang dia akan beruntung lah. Tapi pada ketika itu bila ilmu belum faham tentang ilmu emas, so kita rasa mahal.
Okey, pada mulanya saya mula menyimpan emas tidak konsisten. Iaitu saya fikir ada duit lebih baru simpan. Dapat gaji, shopping dulu, enjoy dulu, ada lebih baru simpan. Kalau dapat gaji, enjoy terlebih, tak ada simpanan lah bulan tersebut. So, saya menyimpan tidak konsisten. Okey, tapi bila sekarang ni kita tengok harga emas makin mahal, so saya cakap dalam diri saya macam mana saya nak konsisten menabung. Okey, so upline saya pun bagi tahu keluarkan dulu gram emas pertama. Okey, mungkin daripada keluaran gram emas pertama iaitu fizikal emas, kita dapat mula konsisten. Sebab biasanya kalau kita menabung hanya tengok gram emas naik, kita tak rasa macam mana kita keluarkan pegang fizikal. So awal tahun hari tu saya pun keluarkanlah gram pertama saya iaitu gold bar bunga emas 5 gram. Okey, gold bar ni saya keluarkan awal tahun hari tu. So bila kita dah mula pegang gold bar ni, okey, dah mula pegang gold bar ni, kita rasa macam teruja. Okey, bila dah teruja, so kita akan mula konsisten. So starting saya keluarkan gold bar ni, saya dah mula konsisten untuk menabung. So bukan setakat ini sahaja, saya dah mulakan banyak gold bar lah yang saya keluarkan. Saya sangat tertarik dengan design gold bar 1 gram. Di Public Gold ni kita ada design ketupat, durian, yang terbaru ni ada Malaysia, bendera Malaysia, bentuk love. So dekat sini, bila kita keluarkan gold bar dan pegang sendiri, kita akan rasa teruja. Okay, dekat sini juga, dekat Public Gold juga, kita boleh menyimpan dan kita boleh keluarkan barang kemas. Okay, untuk perempuan, perempuan sangat suka dengan barang kemas. Okay, sekarang ini adalah contoh barang kemas yang saya keluarkan daripada Public Gold melalui akaun Gap, yang mana saya hanya bayar RM100 sahaja untuk kos upah. Okay, so sangat berbaloi, sangat-sangat berbaloi untuk yang kurang berkemampuan, iaitu kita simpan sikit-sikit dan akhirnya kita dapat keluarkan tanpa rasa terbeban. Okay, walaupun harga emas semakin mahal, tapi bila kita simpan sikit-sikit di akaun Gap, kita akan dapat keluarkan barang kemas dengan rasa yang wow, sebenarnya murah je. Okay, saya keluarkan bayar cash cuma RM100 je. Sedangkan harga emas ni lebih daripada RM1,000. Kalau kita nak keluar selepuk duit RM1,000, memang macam tak berbaloi. Tapi bila kita kumpul sikit-sikit melalui akaun emas Gap, kita dapat kumpul dengan tak rasa terbeban dan kita dah tahu lepas ni next target kita apa kita nak keluarkan. So bila saya dah keluarkan ni, saya dah mula nampak yang terbaru kita ada rantai tangan Sri Kandi. Okay, itu dalam gram dia 40 gram. Tapi tak mustahil bila kita simpan sikit-sikit secara konsisten, kita dapat keluarkan rantai tangan tersebut. So tuan-tuan, puan-puan yang masih belum ada tabung akaun emas ni, so boleh mula mendaftar lah. Okay, so bila boleh mendaftar, sedikit sebanyak dapat membantu kita pada masa hadapan. Okay, macam sekarang harga dah mula sangat mahal. So bila harga dah sangat mahal, walaupun kita dah mula menabung lama, kita dah rasa keuntungan dekat situ. Okay, bila kita tengok harga awal tahun hari tu dan juga sekarang bulan 9, dah jauh beza. Okay, ada gap sampai RM100. Dalam setahun je kita dah ada nampak keuntungan dia. So saya menyerulah semua semoga dapat konsisten untuk menabung. Okay, yang mana yang dah ada PG code, yang masih tak konsisten menabung, boleh menabung secara konsisten dan juga just follow introducer. Okay, just follow introducer. Sebab apa? Introducer yang ada sekarang ni dah terbukti lah. Okay, Public Gold ni memang dah terbukti nyata. Boleh keluarkan fizikal bila-bila masa sahaja. Nak jual pun tak ada masalah. Dan juga introducer semua kita berilmu. So tak payah gaji apa-apa lagi. Just follow. Dan juga jangan left group bimbingan. Okay, sebab apa? Dekat group bimbingan tu kita macam-macam info terkini kita boleh tahu. Okay, emas turun berapa, emas naik berapa, harga jual berapa. So benda ni sangat bagus lah. So mana-mana yang masih belum mendaftar ataupun yang masih baru daftar, belum ada
belum pernah terasa nak menyimpan. So inilah waktunya, inilah masanya. Jangan tunggu lama-lama. Sebab apa? Sebab nanti lagi rasa menyesal. Okey, contoh macam saya menyesal kenapa tak mula daripada tahun 2022 dulu. Sedangkan 270 je masa tu. Sekarang dah 554. Tapi kita jangan, rugi. Bila rasa rugi, kita tak menabung. So masa ni lah kita menabung, kita fikir 2 tahun lagi, kita rugi tak menyimpan hari ini. So kita anggap untuk emas ni adalah simpanan jangka masa yang panjang. Okay, so nak tahu keuntungan, tunggu 2-3 tahun lagi. Okay, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wow, bersinar, silau mata saya. Tuan-puan, nampak tak emas di tangan Puan Sazwana tadi? Cantik kan? Ia adalah emas tulen yang berketulinan 999. Beli emas, dapat emas, itu adalah prinsip asas dalam menabung emas. Di Public Gold, simpan emas RM100 pun dapat emas dalam akaun. Jadi, tak perlu nak buang masa, kaji dan nafikan lagi. Di platform Public Gold ini, jika kita tiada duit sebanyak RM1,000, boleh simpan sikit-sikit dengan minimum RM100 sahaja. Setakat ini, tiada lagi mana-mana kedai emas yang mampu berikan tawaran sebaik Public Gold, di mana daftar akaun percuma. Upah simpan juga percuma. Spreadnya rendah dan urusan jual balik pula tidak cerewet. Untuk makluman tuan-puan, Public Gold adalah syarikat emas terbesar di Malaysia dan merupakan syarikat pertama yang mendapat CJ Patuh Syariah pada tahun 2016. Pada 31 Oktober 2022, Public Gold telah menandatangani perjanjian MOU dengan SIRIM. Bukan sahaja perkakasan elektrik ada cop kelulusan SIRIM, malah emas pelaburan keluaran Public Gold pun kini disahkan oleh SIRIM. Hebat kan? Public Gold juga diiktiraf oleh Malaysian Book of Records kerana melancarkan mesin ATM emas pertama di Malaysia. Sehingga kini, September 2025, Public Gold telah memiliki 78 mesin ATM emas di seluruh negara dan merancang untuk menambah jumlah tersebut kepada 200 mesin ATM emas sebelum akhir tahun 2025. Menarik bukan? Bukan itu saja. Tuan-puan juga boleh menabung emas melalui akaun Gap dan mengeluarkan emas fizikal di mana-mana mesin ATM emas tersebut. Salah satunya, tuan-puan boleh juga melawat Menara Public Gold di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur untuk merasai sendiri pengalaman mengeluarkan emas dan melihat mesin ATM emas ini. Terbaru, pada 7 Mei 2024, Public Gold telah mengadakan upacara pecah tanah untuk kilang penapisan emas di Batu Kawan, Pulau Pinang. Public Gold melabur sebanyak 30 juta ringgit untuk membina kilang penapisan emas dengan kapasiti 10 tan emas setahun. Jadi, dah yakin atau semakin yakin dengan Public Gold? Untuk nampak lebih eksklusif, izinkan saya kongsikan satu video mengenai apa yang ada di platform Public Gold. Mohon tuan-puan untuk berikan perhatian dan jom kita saksikan video ini bersama-sama. VT Roll. Ini adalah paparan aplikasi Public Gold. Untuk login, kita masukkan username dan password yang diberikan. Inilah paparan muka hadapan aplikasi setelah kita login. Untuk menambah tabungan ataupun membuat belian, boleh klik pada Top Up. Pilih Gold, kemudian pilih Payment Method sama ada nak buat bayaran melalui FPX Online Banking, Auto Debit ataupun secara kaedah Bank In. Tekan pada button Sell untuk membuat jualan emas secara online. Pilih Gold dan masukkan amount yang hendak dijual dalam masa 3 hari bekerja, duit akan masuk ke dalam akaun bank yang diberikan. Yang paling menarik, klik pada withdraw untuk keluarkan emas fizikal dan pegang sendiri di tangan. Pilih emas mana yang berkenan di hati, kemudian proceed bayaran gold premium dan juga post berinsurans
tunggu di rumah dengan senyuman. Untuk melihat semula semua rekod transaksi, klik pada button History. Di sini kita boleh pilih sama ada untuk melihat transaction history, auto debit history, Arahnu ataupun JIT withdrawal history. Klik pada OK. Bukan itu sahaja, di akaun Emascap Public Gold juga kita boleh lihat harga purata. Klik pada ikon bulat warna merah bertulis Gap. Kemudian kita akan nampak paparan seperti ini. Klik pada bahagian Account. Di bahagian bawah tertulis di situ average price, iaitu harga purata untuk semua pembelian kita selama ini. Akaun Emascap sangat mudah dan patuh syariah, semuanya di hujung jari. Jangan lupa follow dan sertai kami di Public Gold by TKL Empire Official. Selamat mencuba! See? Suara tak ada. Okey, maafkan saya. Terima kasih tim komiti yang bekerja keras di belakang tabing. Baiklah, seterusnya kita sambung ke sesi yang kedua. Dalam sesi kedua ini, kita akan fokus kepada sistem dealership di Public Gold. Selain menyimpan emas, Public Gold juga memberikan peluang kepada kita untuk menjana pendapatan pasif. Jadi, tanpa berlengah, saya mempersilakan sekali lagi Puan Auni Naili untuk meneruskan sesi perkongsian beliau tentang bagaimana dealership Public Gold bergerak. Majlis mempersilakan. Terima kasih Puan Zunaida. Sekali lagi saya akan sharekan slide. Okey, kali ini kita akan pergi ke bahagian bagaimana kita nak bina bisnes bersama Public Gold. Okey? Dalam sesi ini, saya nak tunjukkan kepada tuan-puan macam mana Public Gold ini boleh memberi pendapatan pasif kepada kita, pendiri bisnes Public Gold. Okey? Kenapa kita kena ada bisnes Public Gold, tuan-puan? Kerana kita kena ada backup pendapatan selain daripada gaji kerja hakiki yang kita ada sekarang. Gaji kerja hakiki kita hari ini, tuan-puan, bukanlah pendapatan hakiki, sebab bila-bila masa sahaja duit gaji itu boleh hilang disebabkan oleh mungkin kita boleh kehilangan keupayaan untuk bekerja, sama ada kemalangan ketika, ataupun kita sendiri ada kita jaga orang tua yang tidak sihat. Kerja hakiki kita ni bila-bila boleh masa boleh hilang, jadi kita perlu ada backup. Okey, dan antaranya contoh kata kenapa kita kena bina bisnes bersama Bego, kerana kemungkinan kita boleh hilang sumber pendapatan, sama ada hilang upaya untuk bekerja ataupun kehilangan kematian pencari nafkah ataupun perubahan polisi kerajaan ataupun disebabkan oleh wabak penyakit seperti yang berlaku pada negara kita tahun 2019-2020. Berlakunya wabak penyakit, ramai yang kehilangan kerja, ramai yang kehilangan pasangan, yang akhirnya bila nak hidup, bila nak teruskan hidup, kita tak ada orang nak support. Okey, jadi daripada situlah pentingnya tuan-puan juga untuk ada kerja lain ataupun pendapatan lain selain daripada kerja hakiki. Okey, apa yang ada dalam dealership Public Gold, tuan-puan, ada 5 kelebihan. Okey, yang pertama, tuan-puan boleh dapat pendapatan pasif seumur hidup hasil daripada simpanan emas daripada penyimpan emas yang tuan-puan pandaikan. Okey, tuan-puan pandaikan sekali sahaja, mereka menyimpan berkali-kali, tuan-puan akan dapat pendapatan pasif dari situ. Yang kedua, tuan-puan ada lebih daripada satu cabang pendapatan. Nanti saya akan kongsikan dalam next slide. Tuan-puan juga boleh jalankan bisnes Public Gold ni di mana sahaja tuan-puan berada. Asalkan ada internet, asalkan ada gadget atau ada handphone, ada laptop, tuan-puan boleh jalankan bisnes ini. Okey? Dan yang paling menarik, bisnes Public Gold ni mudah sebab tak perlu simpan stok, tak perlu pegang stok, tak perlu keluar modal. Sebab apa tak perlu keluar modal? Sebab tuan-puan tak perlu pun simpan emas kat tangan tuan-puan untuk jual kepada penyimpan emas tuan-puan. Tuan-puan ajarkan mereka cara untuk menyimpan melalui aplikasi Public Gold ataupun website Public Gold. Tuan-puan ajar didik mereka sehingga mereka pandai dan mereka buat sendiri menggunakan handphone mereka. Dan dealership Public Gold ni, tuan-puan, boleh diwariskan. Dia kata tuan-puan nanti dah tak nak, dah tidak tiada lagi kan
pendapatan perempuan, bisnes perempuan boleh diwariskan kepada anak-anak perempuan. Okey. Dan ini adalah sebahagian perjalanan saya bersama Public Go, tuan-puan. Kejayaan ini tidaklah bersamaan tuan-puan, tapi alhamdulillah, tetapi tuan-puan, tanpa sosok tubuh Malia Ramli, tiadalah kejayaan saya itu, tuan-puan. Malia Ramli ini merupakan guru saya sehingga hari ini telah mendidik lebih daripada 23 orang penyimpan 23,000 orang penyimpan emas dan empire sebesar 130,000. Dan buku pertama beliau merupakan buku Nak Kaya Seribu Raya. Kepada tuan-puan yang belum pernah baca buku Nak Kaya Seribu Raya, tuan-puan kena dapatkan dan tuan-puan baca buku ini, tuan-puan fahamkan, tuan-puan ambil ilmu bagaimana seorang miskin bandar, seorang perempuan miskin bandar yang membesar di bandar di Kuala Lumpur, tetapi akhirnya hari ini beliau merupakan jutawan wanita. Okey. Dan ini sebahagian pencapaian hebat Puan Malia Ramli. Okey, ia adalah benchmark supaya kami anak didik Puan Malia bekerja lebih keras untuk mendidik lebih ramai masyarakat untuk capai kejayaan sama. Puan tengok Puan Malia unlock single tiket pergi percutian bersama Public Go dalam masa 5 hari. Dalam masa 8 hari unlock tiket yang kedua. Kemudian beliau telah bimbing lebih daripada 1,000 penyimpan emas dalam masa 1 tahun financial year dan beliau juga merupakan highest auto debit record breaker. Orang yang paling ramai assign penyimpan emas, bantu penyimpan emas untuk set auto debit. Okey. Dan seterusnya tuan-puan, ini adalah tiket Empire. Kami di tiket Empire panggil sesama kita sebagai sibling tuan-puan, adik-beradik. Jadi semua ini adalah kami semua sebenarnya adalah kalau dalam perniagaan kami adalah kita panggil musuh dalam perniagaan. Tapi sebenarnya kami tidak bermusuh. Kami sama-sama nak bantu setiap orang untuk berjaya dalam menjadi sebahagian daripada kejayaan tiket Empire. Dan tiket Empire menyasarkan untuk memiliki sekurang-kurangnya 55 FMD sebelum Mac tahun depan. Jadi tuan-puan, mungkin tuan-puan adalah sebahagian daripada FMD, daripada sebahagian daripada kisah kejayaan tiket Empire, tuan-puan boleh bersama kami. Okey? Ini juga adalah saya kongsikan sebahagian gambar percutian mewah dan percuma tajaan Public Gold yang sebahagian daripada sibling kita telah capai. Dan untuk pengetahuan tuan-puan juga, saya sahaja nak kongsikan kegembiraan sebahagian daripada sibling ini dan ada juga lain yang tak ada dalam gambar ini. Mereka juga sedang membuat persiapan juga tuan-puan untuk percutian mewah tajaan Public Gold untuk pergi ke Cape Town minggu depan. Jadi tuan-puan, nanti next time tuan-puan datang lagi kelas Sunday sharing, gambarnya lebih banyak. Okay. Dan seterusnya saya nak jemput untuk kita tengok kemeriahan percutian mereka yang lepas pergi ke Swiss. So, di Tirun. This is a very special, and it is only available when you join PGLS. PGLS always give a wow factor.
is awaiting for us. Let's fight for it. See you at Budapest River Cruise. Okey tuan-puan, macam mana kita nak capai tuan-puan percutian macam tu? Macam mana tuan-puan juga nak capai bersama-sama dengan tiga aktiviti yang lain? Okey, saya nak tunjukkan dengan tuan-puan sekarang adalah potensi ataupun bagaimana untuk tuan-puan boleh dapat pendapatan bersama di leadership public goal. Okey, okey. Tuan-puan kena fokus kat slide ni supaya tuan-puan boleh buat kira-kira juga nanti. Berapa pendapatan yang tuan-puan nak capai? Macam mana tuan-puan nak capai? Okey, yang pertama, andaikan tuan-puan mendidik sebulan 30 orang penyimpan emas. Bermakna sehari seorang je. Setahun tuan-puan dah pandaikan 360 orang. Okey. Dan dalam masa 5 tahun, tuan-puan ada 1,800 penyimpan emas yang tuan-puan telah bimbing. Okey. Dan tuan-puan andaikan sebahagian sahaja iaitu 70% mereka aktif menyimpan, tuan-puan ada 1,260 penyimpan aktif. Okey. Dan mereka ini buat belian ataupun buat simpanan 1 gram. Maksudnya 1 gram hari ini harganya sekitar RM550. Dan jumlah sel tuan-puan pada bulan berkenaan adalah sekitar RM6,900. Okey? 600,000. Okey? Dan tuan-puan cuba tuan-puan agak-agak berapa agaknya pendapatan yang tuan-puan boleh dapat hasil daripada tuan-puan mendidik 1,800 penyimpan emas. Tuan-puan agak-agak berapa pendapatan tuan-puan yang dapat? Okey? Tuan-puan boleh dapat sekitar RM13,860 dengan mendidik 1,800 orang penyimpan. Okey, tanpa tuan-puan perlu bekerja, tanpa tuan-puan perlu sentuh simpanan, tuan-puan waktu tidur pun penyimpan emas tuan-puan menabung, menyimpan emas, tuan-puan boleh dapat pendapatan. Itu yang kita namakan sebagai pendapatan pasif. Tuan-puan tak perlu kerja, tak perlu pergi kerja keluar, tuan-puan buat kerja sekali sahaja, didik dia sampai pandai, dan bila dia pandai, dia ulang menyimpan, dan daripada situ tuan-puan boleh jamin pendapatan. Dan selain daripada pendapatan itu, tuan-puan ada lagi banyak cabang pendapatan yang Public Goal sediakan. Antaranya, referral insentif, buyback insentif. Buyback ni bermakna penyimpan emas tuan-puan jual emas lama dia. Yang emas dah rosak, barang kemas. Sekarang harga emas tengah mahal kan? Ramai orang jual barang kemas kan? Tuan-puan ajak orang itu menjual kepada Public Goal pun tuan-puan boleh dapat insentif buyback. Okay. Boleh dapat overriding insentif, boleh dapat supervisory, banyak sebenarnya pendapatan tuan-puan tak khusus kepada pendapatan yang saya ceritakan tadi. Bermakna tuan-puan, tadi kan kita dapat lebih kurang 13,800 ni, tuan-puan boleh dapat lebih sebenarnya bila tuan-puan mendidik mereka berkenaan dengan simpanan emas bersama Public Goal. Okey, so bagaimana nak bermula menjadi diri Public Goal? Ini adalah promosinya tuan-puan. Ada 2 promosi untuk menjadi dealer Public Goal, sama ada menjadi dealer normal dealer ataupun priority dealer. Tuan-puan, perbezaannya adalah dari segi insentif bulanan dan berapa jumlah belian. Okey, untuk tahu lebih lanjut berkenaan dengan promosi ini, tuan-puan boleh berhubung dengan sesiapa yang bawa tuan-puan untuk hadir ke majlis ilmu hari ini. Dan tanya dia, saya berminat jadi di Public Goal, macam mana saya nak dapatkan promosi dealership ni? Nanti tuan-puan ambil tahu macam apa yang dealer kena buat, bagaimana nak jadi dealer aktif dan sebagainya. Alright? Ya, seterusnya, bila dah jadi dealer, tuan-puan kena hadir 4 majlis ilmu yang wajib. Okey, dia ada NDO dan PLP, Tuesday sharing, weekly group coaching, yang mana bila tuan-puan hadir majlis ilmu hari ini, secara automatik tuan-puan akan jadi dealer yang berilmu. Untuk sampaikan ilmu kepada penyimpan emas, untuk tuan-puan pandaikan penyimpan emas, tuan-puan dulu kena pandai. Bila tuan-puan sendiri tak pergi majlis ilmu, tuan-puan sendiri tak pandai, macam mana tuan-puan nak bimbing, nak ajar orang menyimpan emas. Macam testimoni tadi, dia kalau dia tak jadi penyimpan emas, dia tak keluarkan emas, dia tak tahu pun perasaan simpan emas tu, perasaan keluarkan emas tu macam mana. Dia kena ada pengalaman sendiri. Sama juga tuan-puan yang mana sekarang mungkin terfikir-fikir nak jadi dealer, tuan-puan kena ambil pengalaman, kena datang majlis ilmu untuk belajar juga. Sebab speaker-speaker yang akan kongsikan tuan-puan adalah speaker yang berpengalaman
Dan mereka ini sebenarnya dah tempa banyak kejayaan dengan public gold. Tuan-tuan kena belajar dengan mereka untuk jadi sebahagian daripada kejayaan tuan-puan dalam tiket Empire juga. Okey? Dan seperti hari ini, ada majlis Sunday sharing, tuan-puan ajak, bagi dealer-dealer, bagi penyimpan emas, tuan-puan boleh datang majlis ilmu hari ini untuk kita belajar lagi. Hari ini saya kongsikan ilmu lain. Mungkin minggu depan speaker lain akan kongsikan ilmu lain tak? Walaupun majlis ilmu Sunday sharing, tapi tuan-puan boleh datang berkali-kali. Kena bayar pun tuan-puan kan? Percuma je kan? Jadi, ajak ramai-ramai. Kalau tuan-puan ada kawan-kawan yang macam nak tolong dia bagi ilmu kewangan dia kan, dia asyik asyik hujung bulan asyik tak ada duit je, tuan-puan boleh ajak juga ke majlis ilmu hari tu. Alright? Dan ada juga kita berkolaborasi dengan Public Gold Indonesia, kita ada Indonesia Talk Show yang mana kita juga tengah expand bisnes kita, melebarkan sayap kita ke Indonesia. Okey? Dan tuan-puan, ini antara, kalau tadi adalah kita punya aktiviti ataupun kelas secara online, tetapi kita juga ada jelajah tiket Empire yang mana ini adalah aktiviti program kita yang kita buat secara offline, secara bersemuka. Tapi tuan-puan untuk tahun ni kita sedang stop dulu, nanti kita akan jumpa dalam siri jelajah yang lain. Kita akan pergi ke tempat tuan-puan, jadi bila tuan-puan dengar je ada jelajah ni, ambil peluang untuk pergi. Sebab event ini adalah bukan sekali-sekala, jadi kalau tuan-puan terlepas di tempat tuan-puan, contohnya buat dekat Penang, tuan-puan duduk Perak, usahakan je untuk pergi sebab mungkin waktu lain nanti dah tak pergi dah ke area situ lagi. Okey, terima kasih. Saya lupa sekejap, satu slide lagi. Okey, saya pergi seterusnya kepada pengalaman testimoni penyimpan emas tiket Empire. Saya kongsikan ini Miss Wong, dia keluarkan, dia beli keluarkan B40, keluarkan beli kereta Azia Rahma ini menggunakan simpanan emas beliau. Beliau simpan emas, cukup juga emas, jual emas, dapat duit, beli kereta cash. Ini salah satu kejayaan daripada penyimpan emas yang dalam tiket Empire. Yang kedua tuan-puan, Cikgu Zainal, seorang guru pencen bersara, tukarkan 600 gram emas pada waktu dia bersara. Tak salah saya mungkin 3-4 tahun lepas. Tuan bayangkan harga waktu itu RM300 per gram. Hari ini 1 gram telah naik kepada RM550. Bagaimana kekayaan Cikgu Zainal ini telah berkembang daripada tahun yang ditukarkan kepada bentuk emas sehingga ke hari ini. Dan tuan-puan, akhir kata, kepada tuan-puan yang sedang mencari platform untuk mengubah kewangan, untuk mencari circle yang fokus kepada membina kekayaan, fokus yang baik-baik kan. Tuan-puan boleh, TKL Empire adalah jawapannya. Tuan-puan boleh pilih TKL Empire sebab di TKL Empire tuan-puan, kita dah banyak bukti kejayaan. Kejayaan pergi haji dengan emas, beli kereta secara percuma melalui emas, simpan duit pencen, buat dana pendidikan, bayar PTPTN dengan emas. Banyak sebenarnya matlamat kejayaan yang telah dicapai oleh dealer public goods di dalam tiket Empire. Jadi jika tuan-puan ingin sebahagian daripada kami, jom sertai kami dan tuan-puan juga boleh follow YouTube channel Public Good by Ticket Empire ini dan juga Facebook kami untuk kita sama-sama lagi meramaikan tiket Empire. Jadi tuan-puan, macam mana sertai tiket Empire? Tuan-puan hubungi dengan dealer ataupun sesiapa yang ajak tuan-puan hadir majlis ilmu hari ini untuk tanya dia macam mana step seterusnya. Okey, itu sahaja daripada saya tuan-puan. Terima kasih untuk masa tuan-puan. Saya pulangkan kembali kepada Puan Moderator, Puan Zunaidah. Assalamualaikum. Okey. Terima kasih kepada Puan Auni dengan penerangan dan perkongsian yang disampaikan. Sangat banyak ilmu yang telah dikongsikan kerana beliau bercakap berdasarkan pengalaman sebenar. Bahkan beliau kini mampu menjana pendapatan pasif melalui dealership public gold. Nampaknya kita dah kumpul soalan yang ada di ruangan komen. Soalan yang pertama, harga emas tinggi sekarang ini. Apa pendapat Puan tentang apa yang sesuai untuk kita buat? Sama ada teruskan beli, jual atau bagaimana? Soalan yang kedua, berapa lama proses buyback bagi penyimpan emas yang berada di luar negara yang tiada Bank Malaysia? Seterusnya, soalan yang ketiga, apakah nasihat atau strategi paling penting untuk saya sebagai penyimpan emas yang baru dan masih tidak faham tentang simpanan emas? Saya hanya mampu simpan dengan bajet yang kecil.
Seterusnya, soalan yang keempat, saya dah ada lain-lain simpanan. Jadi, adakah saya masih perlu simpan emas? Soalan-soalan ini akan dijawab pada segmen terakhir sesi Sunday Sharing ini. Sebelum majlis diteruskan, saya mohon tuan-puan untuk onkan kamera sepanjang sesi petang ini. Pihak tim teknikal akan merakamkan gambar tuan-puan sebagai simbol kesungguhan dalam usaha memperbaiki keuangan melalui simpanan emas serta bukti berada dalam pasukan yang tepat, pasukan yang serius membimbing dan mendidik masyarakat. Baiklah tuan-puan, kaya itu mulia jika kekayaan itu digunakan dengan sebaiknya. Emas tak pernah salah, tetapi orang yang tiada ilmu selalu salahkan emas. Nak dapatkan ilmu tambahan, tuan-puan boleh dapatkan buku tulisan mentor saya, Puan Malia Ramli. Nak kaya seribu daya di PG Mall. Sebelum kita ke kemuncak acara, tidak lengkap rasanya jika majlis ini tidak diserikan dengan pergulungan kata-kata daripada founder Master Dealer hebat kita, Tuan Faizul Mohamed. Saya juga mohon Tuan Faizul untuk bantu menjawab beberapa soalan yang telah saya bacakan tadi. Dengan itu, majlis dengan berbesar hati menyerahkan pentas Zoom ini kepada Tuan Faizul. Dipersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada MC kita petang ni, Puan Zunaida dapat menguruskan majlis kita dengan baik dan sentiasa berjalan lancar. Jadi, yang hormati Five Star Diamond, Puan Mentor, Bonda Malia binti Ramli, barisan komiti Sunday Sharing yang saya hormati semua, tim management Tiga Empire, barisan FMD, MD, serta tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, selamat datang kita ke majlis ilmu kita pada petang ini. Okey, di kala kesemuanya sibuk sedang mungkin tengah melepak-lepak ke apa ke, kita petang ni ambil masa tempoh 1 jam tuan-puan. Kita nak berkongsi ilmu hari ini. Dalam tempoh 7 hari, 7 hari kita ada seminggu, tapi hari ini hari Ahad 1 jam je kita nak luangkan masa. Tahniah saya ucapkan kepada tuan-puan yang hadir pada majlis kita pada petang ini. Okey. Jadi kita dah dengar tadi daripada speaker kita, Puan Auni. Tahniah saya ucapkan Puan Auni. Banyak yang disampaikan tuan-puan, slide by slide berkenaan kepada pentingnya hari ini kita simpan emas. Jadi saya pun hari ini diberi tugasan untuk menggulung. Okey, saya gulung hari ini untuk menutup kita punya majlis hari ini, dan tuan-puan boleh lihat apa yang telah disampaikan oleh kita punya speaker dan kedua daripada Puan Sauzana. Berkenaan apa tuan-puan? Experience sharing yang diorang dah sampaikan tadi. Dia sampaikan macam mana tuan-puan berkenaan dulu dia tak konsisten tentang simpan emas ni. Sebab apa dia tak tahu harga emas ni macam mana, turun naik. Sebab tak ada ikut majlis ilmu, sebab tak masuk kelas. Dia menabung pun ikut dia punya sedap je. Tapi hari ni tuan-puan tengok, dia dah menabung, dia dah boleh keluarkan barang kemas. Barang kemas yang harganya mahal beribu-ribu, tapi hari ni dengan confirm simpan sikit-sikit, hari ni dah boleh keluarkan, dah boleh fizicalkan daripada Ecomas Gap tu. Alright? Jadi dekat sini tuan-puan, saya terus kepada soalan tadi. Soalan untuk saya menjawab soalan yang diberikan kepada kita dalam majlis kita petang ni. Kejap tuan-puan. Tiba-tiba dia tak nak keluar soalan ni. Okey. Soalan pertama, harga emas tinggi sekarang, apa pendapat puan tentang apa yang sesuai kita buat, sama ada teruskan beli atau jual atau bagaimana? Sekarang ni harga emas tinggi, tuan-puan, kepada semua kita, kalau kata yang masih ada, yang belum lagi ada Ecomas Gap Public Gold dan yang dah ada Ecomas Gap Public Gold hari ni, saya nak bercerita berkenaan kenapa harga emas tinggi. Kita hari ini, pendapat saya tentang poin saya cuba fahamkan ni. Teruskan beli atau bagaimana? Okey. Jadi tuan-puan, kalau kata kita sudah ada akaun emas gap hari ini, tuan-puan yang dah dibawa ke dalam majlis kita pada petang ini oleh introducer masing-masing, jangan kita berhenti ketika mana harga emas tinggi. Bila kita tengok harga emas tinggi, kita risau sebab harga emas tinggi kita tak nak menabung. Tapi di platform emas di Public Gold hari ini, ada diberikan konsep tabungan emas seminimum RM100 tanpa komitmen bulanan.
Okey, jadi begitu juga kepada yang belum ada akaun Masgap ni tuan-tuan. Yang dah masuk kelas kita minggu pada petang ni. Dia belum ada akaun Masgap tapi nak tahu lagi berkenaan macam mana kalau saya nak menabung harga emas tinggi, apa yang saya patut buat. Dekat Publigo tuan-tuan, kita ambil konsep tabungan emas menabung by budget. Macam mana experience sharing kita cerita tadi, Puan Sauzana kita jadi. Dia cerita berkenaan bagaimana boleh menabung simpan sikit-sikit, yang penting konsisten pada pertambahan gram tu. Sebab tu hari ni kalau kata kita nak beli gelang emas kalau harga 3,000 tuan-tuan, tapi dekat Publigo ada konsep tabungan emas. Jadi konsep tabungan tu, emas tu pula kita kena pilih yang betul. Jangan kita pilih yang salah. Macam Puan Umi cerita tadi berkenaan orang-orang pesara yang dah kena scam. Kenapa kena scam? Sebabnya nak cepat kaya. Jangan terlibat dengan skim cepat kaya. Bila nak cepat-cepat sangat kaya, akhirnya terlungkup tuan-tuan. Hari ni kalau kita tengok dalam paper pun ada berkenaan emas. Bila patah balik dalam tu tengok apa? Besi. Bayar berpuluh ribu, tapi akhirnya dapat besi. Sebab kurangnya ilmu. Sebab tu pentingnya kita kena masuk ke majlis ilmu kita tuan-tuan. Alright? Itu adalah jawapan yang pertama. Okey? Bagi jawapan yang kedua, berapa lama proses buyback penyimpan emas yang berada di luar negara yang tiada bank Malaysia? Okey, ini daripada rujukan saya tuan-tuan, daripada rakan dealer juga yang berada di luar negara, dengan Puan Nur Hayati kita yang berada di Swiss, Tuan Hafizul kita yang berada di Singapura tuan-tuan. Okey, walaupun saya belum lagi ada buat penyimpan emas di luar negara yang buat buyback. Okey, jadi jawapan ni tuan-tuan untuk buyback luar negara ni tuan-tuan, kalau kata yang berada di Singapura yang buat buyback, dia akan terima email daripada Publigo dalam tempoh 14 hari duit akan masuk ke dalam akaun. Okey. Kalau kata yang di Europe lah, contoh macam dekat Swiss, dekat Perancis, dekat Itali, okey, dia akan dapat dalam tempoh 5 hari. Ini berdasarkan rujukan tuan-tuan Tapi nanti boleh rujuk balik dengan introducer masing-masing. Okey, ini berdasarkan apa yang telah kes-kes yang isu dah memang berlaku pun, dah memang dapat pun duit tu. Jadi jangan kita risau hari ni. Kalau kata kita berada dekat luar negara sekalipun, kita rasa duit tu dapat tak dapat. Penyimpan emas dekat Public Gold ni dah hampir lebih. Saya rasa dah mencecah 2 juta orang tuan-puan hari ni. Seluruh dunia tak pernah lagi jual emas dengan Public Gold tak dapat duit. Pasti duit akan masuk ke dalam akaun. Okey. Jadi soalan yang ketiga pula berkenaan, soalannya berbunyi macam ni. Apakah nasihat atau strategi paling penting untuk saya sebagai penyimpan emas yang baru dan masih tak faham tentang simpanan emas saya, hanya mampu simpan dengan bajet kecil? Okey, sebenarnya macam ni tuan-puan, kalau kata kita masih lagi tak faham untuk jadi penyimpan emas, nak jadi gold saver, kita kena tahu penyimpan emas ni ada 2 kategori. Kita nak kategori yang mana satu? Gold investor ataupun gold saver? Gold investor ni kalau hari ni harga emas turun, dia beli 100 gram, 250 gram ke atas. Kita takkan mampu tuan-puan kalau kita sebagai gold saver, kita beli ikut pada bajet kita. Sebab tu hari ni kalau kita tengok harga emas 10 gram hari ni, hampir kececah ke RM600 dah harga dia hari ni, 10 gram. Tapi kita tak ada bajet ni tuan-puan. Macam mana kita gunakan? Kita gunakan konsep tabungan emas dekat Public Gold ni, akaun Masgap tu. Kita boleh simpan sikit-sikit. Sebab tu hari ni kalau kata saya teringin lah nakkan 10 gram gold bar tu. Tapi saya nak kumpul duit dulu. Saya nak pegang duit dulu. Nanti lepas cukup dekat 5,500 dengan harga 10 gram tu, baru saya nak beli. Itu alamatnya sampai ketika mana nak beli 10 gram tu, duit tu dah lebur dah. Sebab apa? Kita lumrah pada duit memang untuk kita belanjakan. Bocor macam tu saja. Sebab tu ada konsep hari ni, letak duit tu ke dalam tabungan akaun Masgap di Public Gold. Okey, sebab tu hari ni kalau masih tak faham lagi, kenapa tak faham? Sebab kita tak ikut apa yang dikongsikan introducer ke dalam grup bimbingan. Sebab tu Puan Sauzana tadi kata apa? Jangan left group, jangan keluar group. Bila keluar group tak dapat info. Bila tak dapat info tuan-puan, akhirnya kita rasa kita terumbang ambing, kita menabung emas hanya sebab ikut-ikut orang. Bukan sebab matlamat dan tujuan kita sebagai penyimpan emas. Jadi kena faham, ada 2 kategori penyimpan emas ni, gold investor, gold saver. Kalau tuan-puan mampu nak jadi gold investor, go on, tak ada masalah. Beli murah hari ni, lepas tu harga emas naik, terus jual, tak ada masalah. Tapi kita sebagai gold saver, kita fokus pada pertambahan gram, kita menabung ikut bajet kita.
menabung dengan ilmu, menabung dengan strategi yang betul. Jangan kita menabung sebab lepas tu kita beli hari ni, lepas tu bulan depan nak jual. Lepas tu besok bila beli-beli, lepas tu marah introducer. Kenapa saya beli mahal, jual murah? Sebab apa? Sebab tak tahu ilmu, sebab tak ikut ilmu. Sebab tu kita pastikan kita rujuk dengan introducer kita kalau macam mana kita nak jual emas sesuai ataupun tidak. Kita nak beli emas hari ni sesuai ataupun tidak kita jual hari ni. Itu pentingnya tuan-puan, kita kena rujuk dengan introducer kita. Berkenaan bagaimana kalau kita nak jadi penyimpan emas yang baru hari ni, kita nak fokus berapa pertambangan gram yang fokus. Penyimpan emas yang baru fokus 200 gram yang pertama. Okey? Jadi soalan yang keempat betul tak Puan MC? Betul. Okey, soalan yang keempat. Saya dah ada lain-lain simpanan. Jadi adakah saya masih perlu simpan emas? Tuan-puan, hari ini kalau kata saya sebagai pesara tentera tuan-puan, kalau dulu saya dapat 150,000, saya letak semua dalam bentuk duit. Memang hari ini lepas 2 tahun, saya akan tengok duit tu masih lagi dalam bentuk jumlah dan nilai. Tapi dari segi kuasa belinya, dah hilang. Disebabkan apa? Macam Puan ni cakap tadilah, nilai mata wang kita mengecil. Jadi, bila nilai mata wang kita mengecil, apakah yang nak pastikan duit kita tu terus dipegang nilai? Kita kena pastikan, kita kena agih-agihkan simpanan kita. Sebab tu hari ini kita kena diversifykan kita punya bentuk simpanan. Kita kena ada dalam bentuk jangka masa pendek, jangka masa sederhana, jangka masa panjang. Jangka masa pendek macam mana? Itu duit yang perlu kita pakai segera. Jangka masa sederhana, simpan 3 ke 6 bulan pendapatan di dalam bentuk ASB ataupun tabung haji. Kita tak mengenepikan terus. Okay, Puan Roni pun cakap pasal tabung haji tadi. Jangka masa panjang, kita bekukan duit kita ke dalam bentuk simpanan emas. Sebab apa? Kalau tengok balik, Puan Roni cakap tadi, simpan 100,000 bulan Januari, hari ini dah lebih 30% kenaikan harga emas. Nampak tak? Tak sampai setahun tuan-puan. Kalau 2 tahun, sebab tu kita kena target 2 tahun dan ke atas. Baru kita jual emas kita. Sebab tu hari ini nak jadi penyimpan emas tuan-puan, kita kena ada tujuan dan matlamat. Kenapa kita buat simpanan emas hari ini. Jadi kepada tuan-puan semua yang dah ada akaun Emas Gap, kalau masih lagi teragak-agak menabung, fokus pada pertambahan gram. Berapa bajet menabung tuan-puan? Okey, ikut pada kemampuan tuan-puan, ikut pada bajet tuan-puan. Okey, yang belum ada akaun Emas Gap, kalau ada hari ini penyimpan-penyimpan emas yang belum lagi ada akaun Emas Gap, rujuk dengan introducer tuan-puan, daftar akaun Emas Gap ni pendaftaran percuma saja, tidak ada apa-apa bayaran sekalipun. Yang penting tuan-puan kena tahu apa tujuan kita buat simpanan pada hari ini. Jadi dan hari ini juga tuan-puan boleh tengok semua yang ada hari ini, dealer-dealer aktif public gold di dalam TKL Empire hari ini pun semuanya merupakan penyimpan emas yang dah berjaya tuan-puan. Sebab kita ikut pada sistem, kita ikut pada majlis ilmu, kita ikut apa yang dikongsikan oleh introducer ke dalam grup bimbingan. Jadi saya rasa setakat itu dulu yang saya dah jawab semua soalan-soalan. Jadi kepada anda lagi, tuan-puan yang hadir pada majlis ilmu kita Sunday Sharing pada petang ini, sekiranya masih ada lagi belum ada soalan-soalan yang belum clear, belum jelas, rujuk dengan introducer tuan-puan, yang mana tuan-puan boleh bertanya terus dengan dia. Okey? Jadi saya doakan kepada semua sekali agar jadi penyimpan emas yang berjaya, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan akan capai 1 kilo pertama, 1 kilo, 1 keluarga tuan-puan, insya-Allah. Saya serahkan majlis Sunday Sharing kita kepada Puan MC kita, Puan Zunaida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa anda di puncak kejayaan. Saya mohon tuan-puan on kamera untuk tim teknikal ambil gambar. Silakan tim tek. Okey, kita akan ambil gambar. Minta semua ready. Sekejap Kita ambil participant. Okey. 1, 2, 3. Sekejap
Second page. Senyum. Satu, dua, tiga. Okey. Selesai. Back to MC. Okey, terima kasih kepada speaker kita Puan Auni Naili Ismail, experience sharing Puan Noh Sazwana binti Muhammad Amin dan juga kepada Tuan Faizul Muhammad atas perkongsian tadi. Tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana berada dalam rangkaian yang tepat iaitu TKL Empire. Khususnya yang sentiasa menyediakan bimbingan dan kemudahan untuk lebih memahami tentang simpanan emas serta bagaimana untuk menjana pendapatan pasif melalui simpanan emas public gold. Pesanan keramat Puan Malia Ramli merangkap bonda TKL Empire. Pasangan kita bukan milik kita selamanya. Mereka hanyalah pinjaman. Sediakan dana kecemasan dalam bentuk emas sebagai backup plan andai berlaku perkara luar jangka. Bersedia awal supaya tidak kalut. Jangan bertangguh lagi, mulakan tindakan sekarang. Kerana tindakan tuan-puan pada petang hari ini bakal menentukan siapa tuan-puan pada masa akan datang. Sebarang persoalan dan bantuan selepas ini, sila rujuk kepada introducer tuan-puan. Selain itu, saya ingin menjemput tuan-puan untuk hadir ke sesi Tuesday Sharing pada hari Selasa jam 9 malam dan TKL Weekly Group Coaching pada setiap hari Rabu jam 9 malam. Puas sudah menanam ubi, nanas datang dari seberang. Puaslah sudah menabur budi, emas juga dipandang orang. Dengan pantun ini tadi, maka berakhir sudah majlis ilmu pada petang ini. Maafkan saya andai ada salah silap bicara dan terkasar bahasa. Saya tutup majlis ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda di puncak kejayaan.